Saya tak ada benda nak buat dah. So kita dah decide untuk berhenti kerja. So time tu tengah mencari apa benda nak buat lah. Datanglah seorang hamba Allah ni. Kembali kita di Maya TV. Bersama kita hari ini seorang usahawan muda, iaitu Tuan Asfar daripada Yusfa Printing Studio. Terima kasih Ji invite saya. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Asfar daripada Yusfa Printing Studio. Kita menawarkan perkhidmatan percetakan daripada digital sampai ke large scale yang berskala besar untuk semua usahawan dan fakulti-fakulti yang memerlukan industri percetakan. Tuan boleh cerita sikit macam mana Tuan boleh involve ataupun terlibat dalam dunia percetakan ni? Okey Ji. Nak kata saya involve dalam dunia percetakan ni kelakar sebenarnya Ji. Sebab saya bukanlah betul-betul passion saya nak buat printing ni. Tak. Saya terjun je. Macam mana boleh berlaku tu? Dia macam ni je. Waktu tu saya tak ada benda nak buat dah. So kita dah decide untuk berhenti kerja. So time tu tengah mencari apa benda nak buat lah. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia kata opah saya sendirilah, dia kata. Nah, ambil SSM ni buat copy center balik. Waktu tu copy center, zaman dulu punya copy center, dia ada cyber cafe. Copy center. Copy center ada cyber cafe, lepas tu ada mesin untuk print kan, untuk photostat. Itu je. I see, So saya pun dengan berhati tak nak. Sebab saya tak minat dalam, bukan tak minat, saya tak tahu pun sebenarnya printing ni apa. Sebab kita bukan dalam bidang, satu. Dan sebelum ni saya buat pula benda yang lain. Nak tak nak, dah diberi, ambil je lah kan. Waktu tu kita dah buntu kan, tak ada nak buat apa. So buatlah industri printing. So waktu mulanya saya memang tak tahu pun apa sebenarnya printing ni, copy center ni apa. So dalam masa 3 bulan, bila kita dah tahu kan, printing ni besar, sangat besar. Dia bukan sekadar mesin photostat, bukan sekadar mesin print kat rumah saja. Dia ada banyak industri kategori yang kita tak tahu dan kita tak nampak. Dia ada paper industry, dia ada packaging industry, dia ada large scale industry. Large scale ni macam billboard apa semua tu kan. Kita tak pernah tahu pun. Dan dia ada textile yang buat tudung, buat baju. So industri ni besar. Waktu tu macam, alamak, besar sangat pula, nak start macam mana? So kita start dengan buka balik copy center dekat Tanjung Malim, dekat area UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. So kita buka lah balik copy center kat situ. Dan waktu tu lah saya belajar printing ni luas. So kita scale daripada satu kategori ke satu kategori, sampailah kita dah ada 3 kategori dah sekarang ni. So paper, large format dengan textile juga.